Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Muhaimin bin Muhammad, nombor metrik 231-291-223. Hari ini saya nak menerangkan tentang lab 2 yang bertajuk Analysis Online Performance of the Transmission Line. Okey, ini adalah coding untuk soalan yang pertama. Okey, untuk MATLAB punya result MATLAB punya result iaitu 4.8 J39.2071 ohm, dan calculation saya pun dapat sama 4.8 J39.21 ohm. Untuk nilai Y saya dapat daripada MATLAB dapat 0 J 0 tambah J 0.00548 Siemens. Manakala pre-calculation sama juga, kalau ubah nilai titik perluhan ni dia akan dapat J 5.488 10 negatif 3 10 negatif 4. Okey, untuk nilai A, B, C dan D sama. Ini untuk nilai A sama dengan nilai D, dan B cuma beza di belakang perpuluhan ni, kalau dibenarkan sama saja. Lepas tu untuk nilai IS dalam MATLAB dapat 421.132. Sama juga dengan calculation manual yang saya buat. Untuk nilai PF 0.868957. Sama juga untuk manual calculation. Untuk VS punya dapat 345.002. Kalau benda untuk manual calculation, kalau dibenarkan sama juga. Untuk PS punya value saya dapat 218.851. Untuk manual calculation saya dapat 218.6 megawatt. Untuk QS 124.23. Untuk manual calculation 124.5. Untuk percent voltage regulation dalam MATLAB dapat 7.30913. Untuk manual dapat 7.29, iaitu hampir sama lah. Okay. Untuk soalan yang kedua, saya run. Okay. Untuk yang kedua, bagi nilai Z dalam MATLAB, saya dapat 4.8 J39 ohm. Untuk calculation sama sahaja, saya dapat nilai ini. Dan untuk nilai Y 0 tambah J 0.00054886. Untuk calculation manual pun sama juga, 0 tambah J 5.486 dapat 10 negatif 4. Untuk nilai E sama dengan D, sama dengan MATLAB calculation 0.989 tambah J 1.283 dapat 10 negatif 3. Untuk B untuk B dalam MATLAB 4.8 tambah J39 sama juga dengan calculation. Bagi nilai C negatif 3.521 eksponen negatif 7 tambah J 0.00054567. Sama juga untuk calculation manual.
Bagi nilai IR dalam MATLAB dapat 441.832 M. Sama juga dalam calculation. Adalah berbeza sikit lebih dalam manual calculation. Untuk nilai PF dalam MATLAB 0.887501. Bagi nilai calculation 0.89. Untuk nilai VR nilainya 330.68 dan manipulation 348.84. Sedikit lebih untuk manipulation. Dan nilai PR dapat dalam MATLAB 24.592 megawatt. Bagi manual calculation beza juga, dapat 232.12 megawatt. Untuk nilai QR dalam MATLAB dapat 116.612 dan untuk manual calculation sama saja, cuma perpindahan belakang tu beza sikit, tapi nilai depan sama. Yang terakhir, percent voltage regulation. Untuk MATLAB punya value 5.45863. Dan untuk manipulation saya dapat 5.57. Berdasarkan result dalam MATLAB dan calculation manual, ada perbezaan value antara yang MATLAB dan calculation manual. Kerana mungkin ada kesilapan untuk manual calculation, mungkin ada kesilapan tekan calculator ataupun tersalah type, tersalah tekan nombor. Untuk result MATLAB lebih tepat, dan calculation manual mungkin salah tekan calculator. Okey, terakhir. Untuk conclusion yang saya dapat daripada lab ni, iaitu yang pertama, saya faham tentang line performance of the transmission line model. Dan yang kedua, saya dapat verify calculation dengan bandingkan result MATLAB dan manual calculation. Dan yang terakhir, saya faham basic programming menggunakan M-file editor di mana digunakan dalam power system analysis. Okay, sekian tu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.